Assalamualaikum, tepuk dada tanya selera. Akhir-akhir ini pelbagai isu berkaitan dengan bangsa, agama dan tanah air telah muncul, tetapi sebahagian besar tidak dijawab. Ada dua isu penting yang berkaitan dengan kehidupan dan budaya bangsa. Pertama, ialah Hari Kraft yang semenjak berpuluh tahun dahulu kita mengadakan pertunjukan, pameran, kepakaran berhubung dengan pelbagai standard dan capaian kraft di tanah air. Sama ada ukiran ataupun arca ataupun seramik, semuanya kita lihat dan nilai serta dikomersilkan semasa adanya hari-hari kraft yang terdahulu. Menteri yang berlakon pada hari ini sudah membatalkannya. Sebabnya tidak diberi, dan para pengusaha industri bertanya bagaimana dipadamkan program yang sebesar itu artinya. Oleh kerana tidak dijawab, maka semua budayawan dan semua pihak yang berkaitan dengan seni serta industri kreatif harus bangun dan tanya, takkan seorang menteri akan memadamkan tamadun kita? Tetapi soal yang lebih penting ialah kenapa dipadamkan dan ditiadakan program ini. Kita mahu jawapan. Tepuk dada tanya selera. Dan sekiranya para pemegang yang mempunyai kepentingan tidak muncul, kita harus mencari jalan yang lain. Kedua ialah Hari Seniman yang diambil sempena seniman besar P. Ramlee. Ini juga telah dibatalkan. Juga tiada dihuraikan kenapa ia dibatalkan. Oh, mungkin kerana seniman-seniman tanah air kesemuanya terdiri dari orang Melayu, atau sebab-sebab lain. Sekali lagi, seniman kita, sastrawan kita, penulis kita tidak muncul memberi penerangan. Orang Melayu mesti bangkit dan menjamin wujudnya semula. Tangga batu, tangga kayu dan juga semua yang berhubung dengan tanggapan untuk mencapai kehidupan di atas.